Jangan toleh belakang sekarang. Dengar je dulu apa aku nak cakap ni. Pernah tak kau rasa diperhati bila kau duduk sorang-sorang dalam bilik? Sebenarnya, kau tak pernah berseorangan. Hijab antara alam kita dan alam jin cuma senipis kulit bawang. Dan sekarang, mungkin ada sesuatu yang sedang berdiri betul-betul di penjuru bilik kau. Teori mengatakan, jin ni hidup dalam dimensi pantulan. Mereka tak duduk di tempat kosong, tapi mereka duduk di tempat yang kau selalu guna, tapi kau tinggalkan sekejap. Kerusi kosong depan TV, bantal peluk yang kau tindih waktu tidur, dan paling bahaya, cermin yang kau tatap setiap malam. Pernah tak kau perasan bayang-bayang kau dalam cermin tu lambat bergerak sesaat berbanding kau? Itu bukan lag otak kau. Itu sebab dia lambat tiru pergerakan kau. Mereka sentiasa mencuba untuk masuk, mencari celah untuk tembus ke alam nyata. Dan bila kau sedar kehadiran mereka, masa tu dah terlambat. Cuba kau ulang video ni. Perhatikan background belakang. Ada benda bergerak tak? Hati-hati.